Anak background tu. Assalamualaikum, selamat pagi dulu. Nadia Ashraf Lai. Sekarang kita orang random jalan ke Perak. Jom tengok apa yang kita boleh buat kat sini. First kita nak sampai kat sini ya. Restoran apa ni? Kuskuswa. Siswa Riverside. Okay, jom. Kedai sarapan dia old school macam ni. Ush, dia tu pagi-pagi sarapan sini. Ini dah makan-makan tengah hari. Kita makan sarapan. Dia nak makan tengah hari kan. Ini baru sarapan-sarapan dia ada. Dan makan tengah hari. Air-air ni korang dah ambil sendiri kat sini. Sabu korang ada tempat air untuk air panas ya. Korang boleh bantu sendiri. Diorang dah letak sachet-sachet from Old Town, Dupo. So banyak benda Old Town nanti. Ada kafe. Bagus, tenang. Buatlah ikut cita rasa tu. Ini tempat santapan ni lah. Diorang kedai duduk di sungai. Tambah lagi ke tempat apa panas. Ya. Jom lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pulau Pinang. Let's go. Kita di sini nasi kandar Din Mutiara. Daripada tadi berjalan aku dah bau dah dia punya lauk. Bapak dia bau sedap Kita tengok apa yang ada kat sini. Look at this. Wah, dari check dia. Telur-telur. Dah nampak sedap lah. Ayam bawang nampak sedap lah, ayam bawang. Tapi ayam goreng sedap. Rice. Right, yes. Ui, banjir mat. Dah jom. Kita orang sekarang dekat Penang Hill, nak naik Bukit Bendera. Cuaca hujan. Tapi tak apa. Ayung dah standby. Beli tiket dulu. Harga tiket dewasa RM16 dan Dua Express RM40. Naik ke atas duduk. Ramai juga orang. Pusing kan. Noneng bola. Let's go. Boy, rasa sejuk juga atas ni. Yalah, dah ada kedai-kedai, ada kafe. Tak nampak apa lah guys. Kat ni hujan hari ni. Vista cantik. Jom. Yeah. They enjoying the view.
Sini pun ada satu kedai. Air basah tak tengok semua rice? Wah, tengok macam-macam kat adik sini. Jalan ni. Semua air buah makan-makan. Best. Jom. Sejuk. Apa ni Clay? Cakap. Dah lama tak rasa sejuk. Kat sini lah rasa sejuk. Nak tuang kat pancake ke? Yalah. Semua ke sikit? Semuanya. Uish, macam lukisan ni. Sekarang kita dekat Perangin Mall Komtah. Dekat sini mall dia rapat-rapat. Belakang sana ada First Avenue Mall lah apa. Jom. Ada Membara. Biasa. Dia memang macam keluang vibe sikit lah. Forever 21 ni Yang main crowd tu. Wah. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkat kat sini. Dia tahan tu tingkat besar kiranya. Okey, sekarang kita nak makan malam dekat kedai makan pagi. Makan malam dekat kedai makan pagi. Ramai orang ni. Daripada tadi orang beratur ni, daripada tadi full. So, tengoklah apa yang ada dalam ni. Ini dia kedai yang digembang-gembungkan sangat. Sangat ramai. Hujan-hujan pun orang beratur. Makan pagi. Tengok nasi lemak yang goreng, lontong, wonton mi, mi kari ni semua best seller diorang lah. Harga pun still okey, mampu milih. Ya Allah. Aku try sate dia. Okay, tengok. Boleh go tak boleh go. Roti bakar, sate semua kat sini kena beli kan. Atas tak buka. Oh, mi kari, Kwetiau. Sate je lambat. Dah lapar, kita makan dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Last one. 5 ayam, 5 daging. Nasi empet pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kedai sarapan ni pelik sikit lah. Challenge transfer road nama dia. Channel viral katanya. Campur ni.
Tengok ni guys. Di sana dia. Bonok masak sini. Wah. Ayam dia. Dah ada ni bagi makan. There we go. Escape. Escape challenge. Ini pergi ke apa? Sertifikat? Oh, gila lah. Dia scan muka lah guys. Welcome to Escape Penang. Okay. Let's go. Wah, nampak macam besar tapi dah ramai ikut baru pukul 10. Baru buka. Escape ni macam okey sebab tak panas tau. Korang bawah pokok. Betul. Okay, sekarang kita ke Adventure Park. Kena try ni semua ni. Buat rekod. Yang orang nak buat tu yang main ni. Kita nak buat tu dulu lah sebelum ramai ya. Ni lah. Ha? Oh, ni nama dia. PUB Racer. Okay. Tinggi mana nak bawa kita ni? Depan tu. Alamak, view tak cantik guys. Tengok. Aduh. Masuk lagi ni baik-baik sikit. Lagi satu, korang kena tahu kalau pergi escape, kena pakai kasut. Tak pakai kasut. Kena belilah korang kalau beli tak ada kasut. Tengok, angkut skuter pun boleh kan. Okay guys, kat sini ada dua pilihan untuk korang naik ke atas tau. Sama ada korang naik gondola macam ni ataupun korang naik skuter. So naik gondola ni okey, cuma agak slow lah. Korang tengok. Dia tak laju mana Tak pun. laju mana pun, tapi untuk korang nak enjoy boleh lah. Untuk orang-orang tua, better naik gondola lah. Orang muda naik Orang muda skuter boleh bagus naik lah, skuter. cepat sikit lah. So korang tak payah nak queue panjang-panjang sangat. Oh dah beratur lah semua. Okay, main sini lah. Aduh. Alright. Let's go. The longer multiply 1.1 km. Let's see. Tak laju Slow, pun. aduh. Masa ni nanti. Dasha ya. Dasha ya. Slow je ya. Astaga. Allah Akbar. Enjoy boleh ni. Bilik tak pegang pun boleh. Ini nak bagi berhenti pun boleh. Ya Rabbi. Sebab diri pun tak lembut nak sikit. Guys, aku nak tinggi pun tak nak sikit. Tak terlalu slow. Tapi budak-budak kecil okey lah, enjoy. Santai. Wah, baru kan kecil. Tadi ngantuk kan. Dia panjang je lah. Tapi dia tak seram pun. Ya, berikan dia buah. Masuk kat sini,
harga dia 192. So kalau korang nak ada diskaun, boleh beli by online lah. Lunatic.com ataupun Traveloka. Santai. Oh, tak boleh diskau. Baru 400 meter. Baru 400 meter. Baru 900 meter. Tak gerak ni. Air tak ada. Ya betul tak gerak. Tak angkut kan. Air mau nak datang. Oh tak ada. Buat lah experience. Tak gerak pun. Depan tak ada air. Ni stuck ni. Tolak kan. Move. Manual weh. Finish line. Okay. 1.1 kilometer. Aku tak rasa macam world record pun. But it's okay. Untuk budak-budak mungkin diorang suka lah. Nak main slide pula. Hah? Maybe lah. Kejap. Okay, jap. Jap lah. Okay. Ini kan. Oh pula. Oh, kita gini ke? Okay. Lagi. Okay. Ni. Okay. Tengok budak ni. Ready? Oh. Hai, have a good time. Okay, turun kaki. Okey, dalam bilang kaki, silang Okey. tangan sampai habis. Oh, silang tangan Kalau kita silang tangan banyak. Gini je lah. Silang je. Okey. Silang sini dia. Aduh. Nampak dalam diri. Wah. Nilai nyampe. Itu betul goosebump sekejap main. Ini memang recommended. Orang boleh main yang ni. Yang the best. Slide lain tu cuma ayam. Mak ayam. Dah? Laju. Dah nampak lah. Maybe ni last goal dia. Lepas tu dah. Biasanya. Ini nak buat kita boleh lah. Ada bau ayam lah tapi. Bau ayam mereka dah keluar. Tak bisa tu. Nampak sangat dah lapar. Yang menariknya kat sini, aktiviti dalam hutan. Jadi, dia tak panas sangat, best. Kita nampak. Tu anak pergi. Ya, tu dia. Bateri tak banyak, aku yang tak payah tu. Tak dapat nak rekod segala.
Ha. Flying 5. Ini itu dah biasa tak habis. Ini game statement sini nanti habis ini juga. Ketika dalam kita 2 aktiviti, satu zipline, satu atas net jalan. Total dalam 3 checkpoint saja. Hari ini buka medium land saja. So ini clip. Kita suka ada platform. Sini kena buat sendiri. Tak tahu tu aku dah goyang. Ada instruction. Apa? Ujung ada apa? Jaring. Jaring hitam. hitam. Oh, net. Dah lagi dah. Okey. Kita ada tali, tarik dia ke dalam sampai di mana. Okey. Okey, sudah bawa nama sini. Pegang tali. Tarik. Okey. Taruh. Let's go. Lagi sikit lah ni. Woi, bagus cuy, woi. Okey. Jalan dulu. Tali ya. Ini hadiah. Ganas sangat budak ni. Weh, susah nak jalan sini, weh. Aduh, sakit tak kaki pakai sepatu pendek. Wow. Tak boleh nak jalan betul, guys. Benda ni. Ni. Aduh. Aduh, sakit badan aku kat sini. Better. Tak drift ya. Ini pun ada buai. Tak pokok ni pun boleh banyak-banyak. Now we here. Merah-merah. Entahlah. Biru-biru. Yang merah, biru-biru. Tengok je lah apa ada. Welcome to merah-merah. Merah sana, biru-biru sini. Dah lah. Merah sini. Ya, tempat terakhir Pak Ali, jeruk madu Pak Ali. Oh, berbagai pilihan. Jom kita tengok apa yang ada. Apa ni? Biskut pun ada. Apa tu? Biar. Oh, sama macam tu. Aiskrim pun ada. Dah, kaki biasa lah. Ni asal-asal apa ni? Kerepek-kerepek. Wah, ni sedap ni buat makan ni. Macam-macam tu. Wah, jeruk petik ni sedap ni. Gondong pun jeruk. Rojak. Wah, ni sedap ni. Kacang tumbuk sedap kan? Jeruk cili padi. Garam belacan. Oh. Memang jeruk sajalah. Kitchen pun ada
Penang. Wah, minyak urut.